Assalamualaikum semua. Okey, resepi kita kali ini adalah kuih raya ya, iaitu cornflake crunchies. Okey, bahan-bahan dia tak banyak Tepung kek naik sendiri, butter, cornflake, gula, telur dan juga vanila. Itu saja bahan-bahan. Okey, pertama kan kita masukkan butter, masukkan gula, masukkan telur, masukkan vanila, kemudian kacau kita punya tu adunan hingga putih lah warna dia, ataupun hingga tak payah kembang sangat dia bergaul semua tu dah. Okey, macam ni. Lepas ni dah kita nak masukkan tepung. Okey, sekarang kita masukkan tepung, kacau seperti. Okey, kita dapat struktur begini. Kemudian boleh masukkan dalam piping bag Kita nak masukkan dalam piping bag, senang kita nak letak dekat atas cornflake nanti. Okey, sekarang kita dah masukkan dalam piping bag. Kita akan masuk ke dalam cornflake. Okey, begini cara dia cornflake ni. Jadi kita hancurkan sikit. Sebab dia kepingan dia tu tebal sangat. Sebesar kan, jadi kita hancurkan sedikit. Okey, sekarang kita dah hancurkan sedikit jadi dia tak adalah cuma sebesar sangat keping dia tu. Sekarang kita ambil kita punya adunan tadi tu. Okey, kita pipekan macam ni besar mana kita nak tu terpulang lah. Macam tu. Kemudian kan nanti kita akan gaulkan. Nampak tak? Cara dia, kita ambil sudu, kita gaulkan je lah tadi kita punya adunan tu. Gaul macam ni. Kemudian kita jadilah kita punya ni. Kemudian letaklah dalam kita loyang. Buat hingga selesai. Okey, sekarang ready untuk masuk oven. Suhu oven adalah 160 lebih kurang 15 minit Okey, ni ready untuk masuk oven Suhu oven adalah 160 lebih kurang 15 minit. Okey, kita dah sejukkan semua, dah masak Kita punya cornflake crunchy kita boleh masuk dalam tempat dia Okey, sekarang kita tengok sangat hangat ini dalam dia hangat. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.